Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga pegawai-pegawai masjid. Seterusnya tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni kita dapat menyambung lagi bacaan sirah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita belum habis lagi tuan-tuan cerita kisah-kisah yang berkait dengan penghijrahan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat saya lah tuan-tuan, kita sampai di muka surat, saya tak pastilah muka surat kita tuan-tuan tu, di tajuk beberapa kisah yang dicatatkan oleh para ulama yang terjadi di sepanjang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ada 4 perkara, 4 kisah yang tuan-tuan boleh tengok di situ. Ada saya catat secara ringkas tu, iaitu yang pertama kisah Suraqah bin Malik Al-Ju'shumi berjaya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Itu ya? Kau surat tak pastilah. 2, kisah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kemah Ummu Ma'bad di kawasan Qudayd. 3, kisah Nabi kita bertemu dengan rombongan Az-Zubair bin Al-Awwam. Kan ya? Belum tu lagi. Tak sampai. Tahu nak? Muka surat tak sama buku saya ni. Mana dia? Tahu ni kah? Namun puak Quraisy berjaya sampai ke pintu gua. Tahu tu? Situ ah. Namun puak Quraisy berjaya sampai, macam baca dah. Dah kita tu. Kita baca kan. Bahasa-bahasa macam baca dah. Ya. Okey. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang kita ketahui dalam kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak terus pergi ke Madinah. Keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, Nabi pergi duduk di Gua Thawr selama 3 malam, mana penghujung bulan Safar. Nabi keluar, belum masuk bulan Rabiul Awal lagi, hak bertolak daripada kaki bukit gunung Thawr, Gua Thawr tu ialah 1 hari bulan Rabiul Awal. Jadi 3 malam di penghujung bulan Safar tu, Nabi kita dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bermalam di Gua Thawr lah.
yang terletak ke arah Yaman, bukan ke arah Madinah Al-Munawwarah, sebagai suatu strategi yang menunjukkan kepada kita bahawa umat Islam tak boleh hanya bertawakal semata-mata, tapi kena ada perancangan, kena ada usaha, ikhtiar bagi selamat. Kalau Nabi nak terus-terus pergi betul lah, ikut nak jadi apa pun tak. Nabi SAW walaupun satu orang Nabi merancang supaya selamat dengan strategi yang diatur oleh Nabi SAW tu memang berjaya lah, mengelirukan musuh-musuh umat Islam pada ketika tu. Mereka pun cari bila Nabi hilang, tak ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Abu Bakar pun hilang. Abu Jahal pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq, tanya ayah hang pergi mana, tak tahu. Tumbuh apa nama Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Jadi mereka pun umumkan, isytiharkan, siapa yang boleh jumpa, boleh bawa Muhammad ni sama ada hidup ataupun mati, hadiahnya ialah 100 ekor unta. Abu Bakar 100, Nabi SAW pun 100 ekor. Jadi mereka pun bercari. Bila umum tu semua orang nak dapat 100 ekor unta tu, pakat cari rata ligan. Jadi mereka pergi ke arah Madinah, sebab mereka tahu dah Nabi akan pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan Nabi kita SAW tak pergi, baru duduk di gua tahu. Jadi 3 hari ni penat nak cari. Masa mereka dah letih dah tu, barulah Nabi kita SAW bercadang akan bertolak meninggalkan bumi Makkah Al-Mukarramah. Jadi kita sampai tengok tu lah. Namun puak Quraisy berjaya sampai ke pintu gua, tempat persembunyian Nabi SAW dan Abu Bakar. Ni Allah Ta'ala saja buat lagu ni tuan-tuan, kan? Nak tunjuk walaupun kita boleh berusaha, dan memang kita disuruh berusaha, i'qil wa tawakkal. Ada satu hadis, ada satu orang Badui, dia mai tambat, apa nama, dia mai tinggal unta ada di pintu tu, lepas tu mayang, lepas tu keluar tak ada beban. Nabi ajak kita satu perkara, iaitu walaupun kita nak buat baik, tapi tak boleh berserah lagu tu, yang mesti ada strategi, ada perancangan. Korang-korang boleh ikatlah unta hang tu, i'qil, tambat dulu, lepas tu barulah serah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu tu Islam ajak. Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala nak tunjuk kita usaha tara mana pun, kalau Allah nak takdirkan nak bagi jadi, nak bagi tak berjaya, nak buat sesuatu lah, benda yang kita harap-harap tak jadi, kita dah khatiat jadi juga. Allah takdirkan pula. Abu Jahal dan juga pemimpin-pemimpin Quraisy, mereka dah 3 hari penat dah ni, kan? 2 hari dah penat. Malam tu tuan-tuan, mereka berjaya juga. Cam strategi Nabi SAW dapat kesan. Muhammad ni dia tak pergi lagi. Jadi dengan menggunakan satu ilmu yang disebut sebagai ilmu al-qiyafah. Kalau al-qaif, orang yang pakar ilmu tu dipanggil ilmu qiyafah, orang tu dipanggil al-qaif. Iaitu orang yang boleh menjejaki orang ni melalui bau. Dia boleh tahu ni ikut ni dia ni. Qiyafah ni juga ialah ilmu, kalau kita ni DNA, dia boleh tahu ni mesti keturunan orang ni. Tengok tangannya, tengok kaki dia boleh tahu. Ni masuk dalam bidang ilmu yang dipanggil sebagai ilmu al-qiyafah. Jadi orang-orang daripada kabilah Bani Mudlij adalah orang Arab Badui yang digunakan oleh Abu Jahal untuk jejak Nabi SAW, sebab dia kata dia banyak pakar ilmu tersebut. Mereka boleh, walaupun dah Nabi usaha dah tutup dah jejak kaki itu dengan
anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdul Rahman, bawa kambing-kambing dia lalu kawasan tu, kau tutup malah kambing lalu sampai 50 ekor sampai 100 ekor ni tak nampak dah, tapi boleh juga kadang dia tahu, dia boleh cam tak bau kambing ni busuk tak ada arah dah, tapi dia boleh bau, dia boleh tahu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar pi ke arah ni, dia pun pi sampai naik atas bukit, sampailah mereka tuan-tuan sampai boleh tiba di mana, di gua tempat Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bala tenteranya untuk menyelamatkan mereka daripada dilihat oleh Quraisy. Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia pula, Allah Ta'ala nak tunjuk pula, macam cerita Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salam lah juga kan. Musa tu kira kalau kita baca kitab tafsir macam-macam riwayat lah ada, antaranya yang saya baca tuan-tuan, mak Nabi Musa alaihi salam ni dia ikat tali di sunduk dia di kotak tu, jadi dia lepas Nabi Musa buh dalam tu, dia lepas pergi dalam sungai Nil tu. Jadi bila orang main cari tak ada, usaha dia ni punya nak bagi selamat, tapi tak selamat juga tuan-tuan. Allah Ta'ala nak bagi boleh kat Fir'aun juga, terlepas pergi tali tu tuan-tuan, hilang lah kali boleh kat Fir'aun juga, Asyah pergi ambil. Allah nak bagi jadi hak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ni kan. Tapi bila Allah buat sesuatu, adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tak tahu. Allah nak takdirkan sesuatu yang lebih besar lagi, yang bukan dalam pengetahuan ibu Nabi Musa alaihi salam. Macam tu Nabi kita pun tuan-tuan, usaha kena usaha, tapi akhirnya jumpa juga ke dia. Pada ketika itu Allah tunjuk pula kekuasaan dia, nak tambahkan keyakinan umat Islam, nak tambahkan keyakinan Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menyelamatkan mereka daripada dilihat oleh Quraisy. Seekor labah-labah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat sarangnya di mulut gua tersebut. Allah Ta'ala hantar labah-labah nak pergi selamat. Allah hantar labah-labah untuk pergi buat sarang di pintu gua tempat Abu Bakar dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung di situ. Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan sepohon pokok di pintu gua tersebut dan memerintahkan seekor burung merpati untuk bertelur berhampirannya. Jadi tuan-tuan, kisah ni tuan-tuan dipertikaikan oleh sebahagian alim ulama di Malaysia kita ni lah. Jadi sebab tu siapa yang ada buku saya tu baca bawah tu, saya ada tulis sikit sebagai satu nota kaki supaya kita ni bila kita nak bercerita tentang sesuatu kisah, cerita yang pelik-pelik lagu ni kan, kita ada sandaran. Bukan kita cerita sesuatu kita tak tahu ambil mana tu, tak boleh tu. Zaman lah ni kita jangan duk kata tak payahlah tu orang awam dengar cukup lah. Tak boleh zaman lah, sebab zaman lah ni zaman orang boleh search, dia Google lah, ada chat GPT pula kan, dia kata betul ke ustaz ni merapu tu, saya duk panggil dah mai kuliah hambat kita, nampak cerita bukan-bukannya kan. Orang boleh cari. Jadi sebab tu saya tulis sikit lah isu-isu yang kontroversi di tempat kita ni, saya tulis situ. Kisah pokok dan burung merpati ini dihukum sangat lemah oleh Dr. Akram Dhiya Al-Umari. Kita kena tahu pasal tu mereka tolak. Pelajar-pelajar kita dulu lah tuan-tuan yang belajar di Universiti Madinah Al-Munawwarah ni, mereka memang belajar kitab Dr. Akram ni. Kitab tu nama dia kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Jadi yang baca buku tu saja tu, dia akan pegang tak lepas dah. Ni dia kata dhaif jiddan, tak boleh pakai tu tadi. Jadi dia akan hukum siapa ada cerita kisah tersebut
sebagai ustaz tak arti apa, tahu cerita ya, dengar kutip tak mana cerita. Jadi menyebabkan tuan-tuan di setengah-setengah lapangan ni universiti bila dibawakan dengan dalil bila kita tengok ni Dr. Akram Dhiya kata, dah kita kena habang kat depa tuan-tuan, golongan lagu ni kitab ni bukan sebiji tu ya, ulama hak hebat-hebat bukan dia seorang ya kan, tu ijtihad dia dalam bab ni. Bacalah kita orang lain sama, ramai lagi lah ulama-ulama yang pakar dalam bidang ilmu hadis ni yang buat kajian yang sama tapi dapat natijah yang berbeza. Sekalipun dhaif, kisah-kisah seumpama ni dia tak sampailah nak menjejahkan akidah, dia bukan sampai melibatkan hukum hakam kalau kita kata lagu tu tuan. Tetapi diterima oleh Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah walaupun dhaif. Ada seorang pakar hadis juga ni, pensyarah di Universiti King Saud juga di Saudi juga, ulama Azhar, tapi dia mengajar di universiti itu. Dia tulis kitab sirah juga, nama kitab dia As-Sirah An-Nabawiyah fi Daw'il Qur'ani wa Sunnah. Pun ulama yang diperakui kehebatannya dalam bidang ilmu hadis, dia terima kisah, dia tulis tu, dia habang ala dhaif. Jadi duk bertikai antara dhaif lemah ataupun dhaif jiddan sangat-sangat lemah. Jadi tak ada masalah lah kalau kita tahu persoalan seumpama ini. Tambah-tambah pula dalam kita meriwayatkan kisah-kisah sirah memang dibenarkan oleh para ulama. Kisah sarang labah-labah pula, tadi hak cerita tumbuh pokok dengan ada burung merpati tu, lambang apa orang panggil logo Mahijrah Malaysia. Kisah sarang labah-labah yang membuat sarangnya di pintu gua, tu pun kritik juga. Orang kata mengaut, cerita semua cerita kaut semua diterima sebagai hasan. Ni tinggi ya darjat ni, oleh Ibrahim Al-Ali. Ni juga satu orang pengkritik hadis, satu orang ulama hadis Jordan, tulis kitab Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Dia pun tulis kitab sirah juga. Jadi bila kita tengok banyak sumber sikit ni, kita lapang dada lah, kita taklah nak kan. Jadi kita terima kisah tu sebagai suatu mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak meyakinkan kita semua bahawa hak Nabi bawa ni bukan macam tokoh-tokoh dunia bawa darat. Dia Nabi, risalah yang dia bawa ni dipelihara, dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni hak agama kita tu ada ni tuan. Segala hukum hakam yang ada ni bukan reka-reka, semua main daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Sahih As-Sirah An-Nabawiyah di muka surat 122. Jadi boleh rujuklah kalau siapa hak rajin cari, kalau tidak tolak mentah-mentah lagu tu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Allah nak habaq kat kita semua ni. Asalnya Allah nak habaq kat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau hampa tak tolong dia, agama Islam ni kita tak peduli, kita kira hal ehwal keluarga kita ialah kita sibuk dengan urusan kita sajalah. Buat apa duk sibuk-sibuk dengan isu masjid, buat payah ya. Jadi kita pun kira urus anak kita, bini kita, kerjaya kita, urusan kita. Kita tak mau ambil tahu tentang hal umat Islam, kita tak mau ambil tahu tentang hal ehwal agama kita, tentang dakwah kita tak mau ambil tahu. Allah kata kalau hampa tak tolong pun Allah tolong. Bukan mulianya agama ni dengan kita, kita ni nak tumpang kemuliaan agama kita ni. Jadi kalau kita tak mau susah langsung, tak kira buat apa. Jadi kita terpaksa lah berhadapan dengan susah payah lagu tu lagu ni. Sebab bila buat kerja agama ni mesti akan ada cabaran, mesti akan ada halangan dan sebagainya, yang tentulah kita nak dapat pahala bila susah payah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah.
Kalau kamu tidak menolongnya, yakni tak mau tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam konteks kita ni, kita tak mau tolong agama Allah Taala ni kan, kita tak belum peduli, kita kira hal ehwal kita saja, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Ambil pelajaran daripada kisah Nabi hijrah. Nabi duduk dalam gua tu, bukan ada siapa lah kalau nak tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tunjuk, Allah boleh bagi pertolongannya kepada Nabi kita, kepada agama dia ni tuan-tuan. Idh akhrajahu alladhina kafaru, iaitu ketika orang-orang kafir halau dia keluar daripada bumi Mekah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini, pada ketika itu depa ada dua orang, depa dua orang depa dalam gua tersebut pada malam tersebut. Idhuma fil ghar, ketika mana mereka berada di dalam gua tersebut. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, yaitu ketika baginda beliau mengucapkan kepada temannya, kepada sahabatnya, yaitu kepada Abu Bakar. Abu Bakar masa ni dalam keadaan sangat gemetar, takut tak ada arah dah, sampai Abu Bakar kata dalam hadis di bawah ni tuan-tuan, Abu Bakar kata apa? Baca siap-siap bawah tu, lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana, kalaulah salah seorang daripada mereka itu melihat kok celah kaki dia. Mana keadaan gua tu lagu benar, saya tak pernah naik gua Thawr ni, mungkin dia duduk, maknanya kalau dia tengok sikit ya, bawah sikit dia mesti nampak Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Abu Bakar. Mana duk nampak tu, cuma Allah tutup mata mereka dengan labah-labahnya yang ada, dengan burung yang menyebabkan mereka fikir, ish, kalau mereka masuk ni mesti burung ni lari dah, mesti kesan pada pokok tu ada, dia patah tahun, dia patah ranting ni tahun tu, tak mungkin sangat labah-labah ni duk elok lagi lagu ni, mesti dah pun jahanam dah. Menyebabkan mereka tak terfikir bahawa Nabi Muhammad dua datang tu, sedangkan Abu Bakar duk nampak mereka, Nabi pun kalau bangun nampak, mereka pun kalau tengok nampak. Faqala, lalu Nabi katakan, Abu Bakar, ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnain, kamu ingat kita dua orang kah? Ni yang bersama dengan kita ni, yang ketiganya ialah Allahu thalithuhuma, Allah orang yang ketiga yang berada bersama dengan kita. Jadi pada ketika itu Nabi kata kepada Abu Bakar, la tahzan, tak usah duk susah hati, tak usah duk bimbang wahai Abu Bakar. Ini keyakinan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan kepada mereka, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyadahu bijunudin lam tarawha, dan Allah perkukuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tentera-tenteranya yang kamu tengok tak nampak, mana kamu tak tahu pun, tak sangka pun labah-labah tu boleh menjadi tentera Allah subhanahu wa ta'ala. Tak pernah siapa terfikir pun burung merpati itu boleh jadi tentera Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah menjadikan kalimah orang-orang kafir itu berada di bawah. Allah rendahkan mereka, Allah hinakan mereka. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimah Allah lah yang berada di tempat yang teratas. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa. Aziz mana dia yang kuat, gagah, perkasa. Hakim, bijaksana. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis itu bercarah tadi, Allah kita masuk kepada kisah-kisah yang saya sebut. Cuma ada satu soalan saya ingin nak tanya di situ, iaitu berapa orang sebenarnya bila Nabi start hijrah
pagi satu hari bulan Rabiul Awal tu nak bertolak pergi ke Madinah Al-Munawwarah, berapa orang yang ada dalam perjalanan tersebut. Jadi ini saya ambil dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum lah. Jadi dalam kitab ni menyebutkan bahawa sebenarnya ada 4 orang. Walaupun kita kata yang benar-benar berhijrah betul-betulnya 2 orang ialah Nabi kita seorang dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi ada orang lain nak bersama dengan mereka 2 orang tu, ada. Iaitu yang pertamanya ialah Abdullah bin Uraiqid. Ini selalu disebut oleh para asatizah kita, iaitu Abdullah bin Uraiqid ni dia bukan Islam, tapi dia pakar. Dia cukup mahir laluan-laluan yang orang tak pernah lalu. Jadi Nabi SAW bincang dah dengan Abu Bakar upah dia, bayar upah kepada dia supaya tolong tunjuk jalan lain, walaupun lebih jauh, lebih susah dan lebih sukar, tapi hak tu paling selamat. Tapi nak pergi tak tahu, sesat kok celah-celah bukit bukau yang ada di padang pasir. Jadi upah dia ni Abdullah bin Uraiqid. Jadi para ulama bila sampai tadi dia pakai bincang lah pula tentang kita ni tuan-tuan, adalah kerja buat Islam ni pun boleh juga. Yang kita bagaimana kita minta bantuan, kita minta pertolongan orang bukan Islam pada perkara-perkara yang tidak memudaratkan ajaran Islam. Jadi tak pelik lah kita tengok masjid sah ni, hak buat tu bukan Islam pun ada, tuan-tuan saya tengok kan. Jadi itu dekat dia main buat kerja tu, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tidak menjadi kesalahan. Hak sedihnya kita duduk tengok orang buat masjid ni, kadang-kadang orang Islam mayang pun ke haram. Tu lagi kacau. Mai buat masjid bukan main ni, buat kerja bukan main ni. Masuk minta sembahyang dia duduk buat tak tahu, buat tak nampak. Ada jenis tu. Mai buat wiring masjid mayang haram dah. Mai tolong buat apa nama hak besi-besi ni lah kan, mai tu welding, tentu welding mayang haram tu. Kadang-kadang lah orang ni bila Allah tak bagi hidayah ni kan, dia duduk tu kira buka kedai tu kira rapat dah dengan masjid tu. Kalau nak lari boleh sangat, Allah tak bagi tuan-tuan. Allah bagi keadaan jauh tu, dia tergerak hati nak main masjid, nak main semayang berjamaah. Jadi kita yang Allah Ta'ala bagi hidayah lagu tu, Allah bagi rasa nak main dan kita boleh main tuan-tuan, kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elakkan rasa besar diri pula. Jangan rasa kok ni keluarga kita bagus, puak lain muak tak terpakai. Kalau masuk hak tu jahanam tuan-tuan kan. Yang bagi masuk tu syukur kepada Allah, bagi Allah Ta'ala terus pada anak cucu kita pula. Anak kita pun esok ni dia ada keluarga, kita harap dia juga akan bina keluarga, anak-anak dia bawa pergi masjid macam kita bawa tuan-tuan. Kita duk harap begitu. Tak mau tang kita ya duk main zaman anak kita pula. Orang kata dulu ayah dia dulu ni, ya Allah punya lah bagus, main anak cucu jahanam bih. Ya Allah takut tu tuan-tuan kita ni kan. Lagi seorang lagi ialah bekas hamba Abu Bakar, Maula Bakar, iaitu Amir bin Fuhairah, yang ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pagi satu hari bulan tu baru dia buat main unta, 2 ekor unta yang dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk dijadikan kenderaan dan tunggangan untuk menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Pergi tu. Jadi dia pergi sama. Dia ikut sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq khidmat pada Nabi dan juga khidmat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi depa dua ni tak pergi teruslah masuk Madinah tu. Depa sampai sekat jalan, sampai tempat yang jauh dah kira tahu dah jalan Nabi, baru depa tinggal Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk meneruskan perjalanan masuk ke bumi Madinah Al-Munawwarah.
Barulah kita masuk pula tuan-tuan kisah ni. Kita ambil satu hari ni, kisah Suraqah bin Malik. Suraqah ni tuan-tuan, dia ni salah seorang pembesar Bani Mudlij. Suraqah bin Malik bin Ju'shum, nama dia. Saya silap tulis tu, dia pembesar Bani Mudlij. Bin dia tu Suraqah bin Malik bin Ju'shum, orang sebut Al-Ju'shumi. Dia ni pun tuan-tuan adalah salah seorang yang bercita-cita nak tangkap Nabi, nak pergi tangkap Nabi, tangkap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk diserahkan kepada orang Quraisy, nak dapat habuan 100 ekor unta tu. Salah seorang. Semua kabilah dia tahu, sebab i'lan kehilangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa dapat tangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar ni, ialah 100 ekor unta tu memang disebarkan di sana sini. Jadi dia, kabilah dia memang duduk di pertengahan jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia tunggu tengah jalan je lah. Jadi dia ni tuan-tuan nampak dari kejauhan, dia, kaum dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2-3 orang ni berlalu. Jadi pada masa tu tuan-tuan, kaum dia ni nak pergi lah. Dia kata tak usah pergi, aku pergi dah tadi, aku jumpa mereka tu, orang lain. Jadi mereka ada salah seorang pembesar, dia pun percaya. Elok dia balik semua, dia pun balik rumah dia. Barulah dia persiap kuda dia dengan tombak lembing dia, panah dia. Dia pergi senyap-senyap untuk pergi tangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira lah nak dapat Nabi Muhammad dengan Abu Bakar ni hidup ke mati, tak kisah. Yang penting dapat ya 100 ekor unta hadiah. Jadi pada masa inilah tuan-tuan, kisah yang masyhur yang kita baca tersebut. Jadi bila dia sampai dekat Nabi SAW, Nabi berjalan ni dalam keadaan tenang baca Quran. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nampak dah, saat dia ke depan, saat dia pergi belakang, takut. Saat lagi Nabi SAW dia apa-apakan. Jadi pada masa ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Nabi dia baca Quran ni, Allah tunjuk lagi mukjizat dia. Mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tunjuk lagi kekuatan dia. Itu apa dia kata? Bila sampai dekat ya, tak jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan tanah di kawasan tu bukan kawasan berpasir, kawasan hak tanah batu keras. Tiba-tiba unta dia ni, kuda dia naik tu terbenam kaki depan, jatuh dia. Dia ni tuan-tuan, orang-orang ni, orang Badui ni, naik kuda, naik unta ni, naik hari-hari. Hang pusing kok mana pun tak pernah jatuh. Sekali pun dia tak pernah jatuh. Tapi kali ini tuan-tuan, tiba-tiba kaki kuda dia terbenam di tanah ardun salbah, jatuh terguling dia tuan-tuan. Dia dah terkejut dah. Dia naik lagi tuan-tuan, 2 kali lagi dia naik, jadi benda yang sama. Masa tu tuan-tuan, dia kata orang ni orang yang dilindungi oleh sesuatu. Dia tak tahu lah Allah Ta'ala ke jin ke apa ke, tapi orang ni orang yang dijaga, dipelihara, tak mungkin aku dapat tangkap dia. Jadi pada ketika itu dia pula takut kepada Nabi SAW. Dia kata al-aman, al-aman ya Muhammad, jangan apa-apakan aku. Tu makna al-aman. Dia minta, padahal dia yang nak ditangkap Nabi SAW. Jadi oleh kerana peristiwa ni terjadi tuan-tuan, Nabi pun mai kat dia, jumpa dengan Nabi SAW. Dia minta Nabi tidak apa-apakan dia,
dan juga Nabi tidak akan apa-apa akan dia bukan takat hari ni sampai bila-bila. Nabi pun setuju, tapi dengan syarat keamanan yang diberi oleh Nabi SAW ni, syarat dia ialah jangan cerita apa-apa, mana lindungi Nabi SAW. Kalau ada orang mai cari Nabi, tugas dia kena apa? Tak ada, aku tak jumpa siapa-siapa, aku dah lalu dah kawasan tersebut. Dia pun setuju. Lalu Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk tulis satu surat janji bahawa dia akan diberi keamanan daripada daripada Nabi dan daripada umat Islam dalam hidup dia, tuan. Sebab dia yakin ni bukan main-main Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, tuan. Jadi masa tu dia pula dah jadi pelindung kepada Nabi kita yang sebelum ni. Dia yang musuh, dia yang nak pentagak Nabi, Allah tukar, tuan. Hak musuh tu Allah bagi jadi pelindung, penjaga keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang pergi cari Nabi, dia tak payah pergi ni, aku pergi dah, pergi memang tak ada, tak jumpa. Jadi orang pun dah balik gitu. Kemudian tuan-tuan, bila dia balik ke Makkah Al-Mukarramah, pas habis kan Nabi SAW dah selamat, tuan-tuan, dia pun confident dah Nabi memang sampai dah. Dia duduk cerita kisah ni, tuan-tuan. Dia pergi Mekah, dia duduk cerita kat orang tu, dia cerita kat orang ni, dia habaq kat orang tu apa yang terjadi dalam perjalanan tersebut, menyebabkan kisah ni jadi masyhur, menyebabkan Abu Jahal risau. Sekali lagi cerita ni boleh menyebabkan orang masuk Islam ni. Abu Jahal keluarkan arahan kepada dia, tutup mulut, jangan cerita dah kisah ni kepada siapa-siapa pun, wahai Suraqah. Jadi habis dekat tu yang disebut dalam kitab kita. Ada satu lagi, tuan-tuan, kisah sekarang saya tak catat dalam catatan buku yang ada di tangan tuan-tuan ni, tapi saya tambah sikit, iaitu satu kisah yang masyhur tentang Suraqah ni, iaitu Suraqah ni pernah dijanjikan gelang Kisra. Pernah dengar tak? Kisah gelang Kisra oleh Nabi kita dalam pertemuan tersebut. Kira apa lah, nak masuk Aisyah dah, tuan-tuan. Saya berhenti cerita tentang tu nanti. Cerita kisah gelang Kisra ni, cerita ni boleh pakai ke tak boleh pakai, tuan-tuan. Nanti kita cerita kisah tersebut. Jadi saya berhenti tentang tu untuk nak mengakhiri kuliah kita pada malam ni, tuan-tuan. Saya nak ucap tahniah lah dan juga terima kasih kepada semua jemaah di Masjid Peruda ni, tuan-tuan, jawatan kuasa terutamanya, yang telah memberi kepercayaan lah kepada kami pihak Yayasan Amal, secara khususnya saya Dr. Ilyas, yang baru-baru ni pergi ke Nigeria, ke dua negeri. Tahun ni kami pergi dua negeri. Satu kami pergi ke Kaduna, kemudian kami dibawa ke satu negeri lagi 500 km lebih, 6 jam perjalanan. Nama negeri tu Nasarawa. Saya nak cerita sikit lah kat tuan-tuan. Nak ucap terima kasih tuan-tuan. Hak cerita panjangnya tuan-tuan jemput Dr. Ilyas mai cerita tentang ni. Bagi dia cerita panjang kan, versi saya ringkas yang malangnya. Jadi tahun ni, tuan-tuan, saya tak pernah lagi lah. Maknanya bila kita buat program ni, satu program kita tahun ni alhamdulillah boleh kata berjaya lah. Kalau nak kata 100% tu lajak sangat, tapi 99% ni tak ada masalah apa, alhamdulillah tahun ni. Korban kita. Dan bila orang buat korban dengan kami ni, lebihnya apa dia, kami buat sendiri. Tanya Dr. Ilyas, penat tak mana nak perhabis 200 ekor 200 ekor lembu dalam masa 2 hari. Kambing 100 ni apa? 156 lembu, kambing 200 ekor lebih. Unta 4 ekor kita sembelih tahun ni, tuan-tuan, di sana. Tak kira di Yobe semua ada 1000 ekor lebih campur satu Malaysia ni kita bawa pada tahun ni, tuan-tuan.
Jadi di negeri Nasarawa itu ada 2 orang sultan, tak tahu jangan boleh ada 2 orang tu, tak baca sejarah dia pun. Kira sampai diundang ke istana Sultan Nasarawa ni, dengan lagu-lagunya kan, dengan tak ada dayang-dayang, tak ada tuan. Tapi diraikan sungguh, depa terima kasih yang amat sangat. Dan tuan-tuan yang wakaf Al-Quran, ada saya nak contoh buat korban tuan-tuan, bila kita buat, saya ingat satu petang hari raya kedua tu, kita pergi buat di dekat dengan masjid yang pertama yang dibina oleh Yayasan Amal di Kaduna. Tapi sana tuan-tuan depa hantar main lembu tengok. Saya tengok lembu tu nampak tulang sikit-sikit satu. Tapi tara tu sah dah korban pun. Kalau kita nak berkira sangat pun bukan kita bayang mahal mana kan. Tapi mata ni nampak nak kemutih, tengok ayak. Saya kata doktor, ish, macam dengan buta lembu tu dah tu. Jadi kita tak pasti, mana nak tahu buta tak buta, tapi nampak tak elok. Kita terus kata kat penganjur, kami tak mau lembu ni. Mata tu saya takut tak sah. Korban ni tuan-tuan bukan boleh buat yang cacat, buta tak boleh, tak sah. Jadi kita boleh tolak. Dan mereka apa dah, kita tak mau tak apa, tapi kena tunggu saat mereka buat main hal lain pula, berganti kita hal lain pula. Jadi bila buat kita ada di sana ni tuan-tuan, berbeza dengan kita pergi tinggal kat mereka, kita tak tahu lagu mana keadaan. Cuma kalau di Nigeria ni tuan-tuan, sama ada di Yobe ataupun di Kaduna, katakanlah takdir kami tak pergi dah pun, kami yakin mereka boleh buat dengan elok. Pasal memang mereka faham kehendak kita, pengurusannya ikut kita, kita kata apa semua mereka buat. Dan mereka dah berpengalaman bertahun-tahun dah dengan Yayasan Amal ni. Kalau kata kami tak pergi pula, tetapi Nigeria kita nak bagi 50 ekor kat mereka contohnya, tak usah duk risau lah. Yang buat tu, yang urus tu satu Dr. Yusuf Ahmad ni, dia dekan Fakulti Syariah universiti terbesar di Afrika, iaitu Universiti Ahmad di Bello. Dah doktor, ada PhD pula kan, memang terlibat dengan kerja-kerja ni. Jadi kita tak bimbang dah. Timbalan dia pun, timbalan Yayasan Abu Abul Khair tu juga ada doktor, ada PhD juga dalam bidang syariah ni, buat tajuk Hisbah di USM. Duk ni ke, duk mengaji tempat lain lah, masa MA, BA, tapi PhD USM ambil buat tajuk Hisbah. Bab ni balik sana jadi ketua polis di bahagian agama je di negeri Kaduna tersebut. Jadi kita tak risau dah dari sudut dia buat tu, ikut kehendak ajaran Islam insya-Allah tuan-tuan. Itu satu saya nak bang. Quran pun samalah tuan-tuan. Kita bagi sendiri, Dr. Ilyas Bisrah sendiri, saya pun ada sama. Jadi kita sampaikan tu kepada orang-orang yang kita tengok dia bagi senarai kita. Kami tengok mai budak-budak sekolah dah abang 1000 orang lebih, tu pun tak main semua tu. Mau kita bagi wakil-wakil sekolah buat balik. Mai kita tengok senarai sekolah-sekolah yang dah tu ada 30 bukan. Hak yang wakil sekolah tu ada 16-17 buah sekolah mai ambil Quran. Tak cukup daripada kami nak 8,000, kami bagi 2,000 tang tu. Tapi jumlah keseluruhan tahun ni kita bawa Al-Quran, sumbangan umat Islam di negara kita ni ada 19,500 naskah. Kalau tak ada kepercayaan daripada tuan-tuan, kami tak boleh bagi sebanyak tu. Kita bagi ke Tanzania, kita bagi di Uganda, kita bagi di negara-negara lain, termasuk Nigeria yang kita pergi tuan-tuan. Dan yang saya rasa terima kasih lagi sangat-sangat, Telaga tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan di masjid ni saya tengok ada 2 tempat. Kami kebetulan kami pun tak tahu nak pada nak bawa tahu lah, pipi tengok-tengok lah Telaga Masjid Peruda kan. Dr. Ilyas tunjuk dah kot gambar tu, tuan-tuan tengok dah kan. Kita pergi tengok ni, memang sangat-sangat bermanfaat kepada umat Islam. Bahkan bukan Islam pun ambil ke, tu yang seronok. Bukan Islam pun buat depan masjid, mereka pakat main ambil. Hak bukan Islam main ambil, hak Islam pakat main ambil ayat-ayat daripada Telaga yang tuan-tuan sumbangkan melalui pihak Yayasan Amal. Jadi kalau kira bijinya walaupun tak cukup 2 lagi, tapi kira 2 lah hak masjid ni tuan-tuan. Kemarin Masjid Sultanah
Bahiyah Masjid Sultanah di Al-Ustaq. Mereka tak buat lagi. Tapi tahun ni saya usaha masjid tu, dia masuk korban, dia tengok telaga, telaga Masjid Peruda. Tu kita highlight besar-besar Masjid Peruda. Pasal kita nak galakkan masjid-masjid lain pun menyumbang juga. Paling tak ada satu masjid, kita harap boleh tolong sumbang satu buah telaga cukup lah. Masjid Sultanah tuan-tuan, daripada saya balik hari tu, hari Sabtu lepas, pagi kemarin saya pergi ambil serahan telaga tersebut dibuat di kuliah duha dia apa. Tuan-tuan tahu berapa biji lah? Main serah ke saya ni tu ada 35,680 ringgit. Tu ada 5 buah telaga lebih Quran. 5 biji telaga bagilah. Contohnya Cikgu Ak buat macam mana? Dia punya saya usaha tu, nama Cikgu Ak duk jaga kuliah duha. Buat macam mana yang laju pada orang lain ni? Dia kata dia kutip sumbangan, dia open di masjid tu, satu orang RM100. 68 orang cukup tu telaga. Oh buat ni, dia bagi senarai semua orang sumbang. Satu orang RM100, 68 orang dapat satu telaga penuh. Baru dia buka telaga kedua, satu buh nama Jamaah Kuliah Duha Masjid Sultanah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu salah satu contoh lah yang boleh dicontohi kalau nak tambah lagi telaga, insya-Allah. Mudah buat macam tu, senang. Satu yang seorang, tapi cari 68 orang, tulis nama seorang-seorang. Jadi itu satu usaha yang baiklah, yang insya-Allah kita akan cuba kembangkan supaya kita takat ni tuan-tuan, lebih kurang dalam, saya anggarkan dalam 60 buah telaga dah tahun ni kita boleh bawa ke sana. Daripada awal tahun kita target 100. Jadi sampai saya balik kemarin, campur hak kemarin tu, saya ingat dalam 60, tak tanya pejabat lagi lah jumlah keseluruhan duk masuk sikit-sikit tu kan. Jadi sekali lagi tuan-tuan, tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan perempuan semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima amal jariah yang tuan-tuan sumbangkan tersebut. Lah daripada guna tiap-tiap hari tuan-tuan, pahala tu masuk kepada orang yang sanggup infak RM50, RM10, RM100 tersebut untuk pembinaan telaga di tempat yang sangat-sangat memerlukan. Jadi sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.